Islam ini dibina di atas 5 rukun yang kita maklum semuanya. Salah satunya ibadat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi para pengacara majlis, yang amat saya hormati yang berusaha Tuan Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Rahman, Ahli Lembaga Pengarah Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Az-Zuha Group Travel and Tours Sendirian Berhad, sahabat lama kami yang berusaha Tuan Haji Murad bin Naimat, Ahli Lembaga Pengarah Az-Zuha Group Travel and Tours Sendirian Berhad, yang dihormati Sahibul Fadilah Ustaz Haji Muhammad Nasrullah bin Ruslan, Pengarah Operasi Merangkap Pengarah Operasi Haji Az-Zuha Group Travels and Tours Sendirian Berhad, yang dihormati Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Rizwan bin Abdul Aziz, Pengarah Pentadbiran Az-Zuha Group Travels and Tours Sendirian Berhad, Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Razi bin Abu Bakar, Pengurus Bahagian Bimbingan Merangkap Pengurus Bimbingan Haji Az-Zuha Group Travels and Tours Sendirian Berhad, yang dihormati Dr. Haji Muhammad Rizal bin Basri, Pegawai Perubatan Klinik Bukit Sedran selaku penceramah jemputan, yang dihormati para penceramah yang kami raikan semuanya, Duyufur Rahman, bakal jemaah haji, hadirin hadirat, petugas-petugas dan juga kaki tangan Az-Zuha yang saya kasihi sekalian. Pertamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana Nabi menyebut berkenaan dengan rukun Islam, dalam riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari, Muslim dan lain, Nabi menyatakan buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan atau kama qala. Islam ini dibina di atas 5 rukun yang kita maklum semuanya. Salah satunya ibadat haji. Haji ini adalah rukun yang dilakukan sekali seumur hidup. Kefarduannya seperti itu. Dan haji adalah satu manifestasi manusia sebagai menzahirkan kehambaan kepada Allah. Setelah dia bersyahadah, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia lakukan pelbagai aktiviti ibadat, sama ada yang wajib atau sunat di kampung halamannya, di tanah watangnya, di tempat tinggalnya, di negerinya, di daerahnya, di negaranya. Tiba-tiba ada satu panggilan, namanya panggilan haji. Yang Allah sebut, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Bagaimana hebatnya ibadat haji, di mana disebut sama setara dengan sembahyang. Sembahyang ini dia ada azam,
seru orang supaya sembahyang, utamanya dilakukan oleh Bilal atau Muazzin. Maka Allah guna kalimah yang sama kepada orang semulia-mulia makhluk selepas Nabi Muhammad, iaitu Nabi Ibrahim. Serulah kepada manusia supaya melaksanakan ibadat haji. Nescaya mereka datang kepada kamu dengan cara berjalan kaki atau musafir menaiki unta kurus dek kerana jauh perjalanan menuju ke Mekah. Mereka datang dari segenap pelosok. Rupa-rupanya bila mana kita sebagai hamba Allah melengkapkan 4 rukun Islam, akhir sekali, puncak sekali adalah kita mesti berkelana ke kota suci Mekah. Kerana itu disebut dalam mazhab Hanafi, haji dengan makna qasdu Makkah li ada'in nusuk, menuju ke kota Mekah dalam menunaikan ibadat. Haji ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menggambarkan mereka datang ke rumah Allah, datang menjadi tetamu Allah. Mereka pergi sendiri ke Mekah dalam apa jua keadaan sekalipun. Itulah tempat pertemuan teramai manusia di muka bumi. Bila mereka pergi, pertamanya mereka ini adalah orang yang terbaik dan orang yang terpilih. Bukan semua orang boleh pergi ke Mekah. Ada orang lebih kaya pada kita, ada orang lebih senang pada kita, ada orang lebih sihat pada kita, ada orang lebih berkemampuan daripada kita, tapi ditakdirkan dia tak dapat pergi. Tapi kita diberi pilihan. Maka kewajiban pertama kita syukur kepada Allah. Lebih daripada 1.5 bilion atau 2 bilion manusia, Allah pilih kita. Dan jumlah mereka bukanlah ramai, 0.001% begitu sahaja. Ibarat 1,000,000. Tuan-tuan bayangkan, Allah jadikan kita dengan izinnya untuk kita jadi tetamunya. Maka syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Poin yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya tajuk yang saya nak angkat pada hari ini dalam ucapan ringkas kami adalah di bawah tajuk jangan lepas peluang. Peluang ni kalau kita sebut, dia tak datang setiap hari. Dia tak datang dalam bentuk yang kata orang sentiasa. Orang offer murah, orang offer tawaran. Dia bersifat terhad, bersifat waktu sementara. Maka begitulah makna peluang. Maka peluang yang kita dapati bila kita jejak kaki ke Mekah ni, ini adalah peluang. Saya letak umur kita 60 tahun, 70 tahun, atau 80 tahun, dan mungkin 90 tahun. Katakan 80 tahun. 80 tahun yang kita duduk bakit, bangun, tidur, semayang, ibadat, zikir, semua kali ni adalah baik. 80 tahun kita duduk di tempat kita ni baik. Tapi tuan-tuan tahu, bila kita pergi ke Mekah, duduk sahaja tanah haram Mekah, satu solat di Mekah sama seperti 100,000 tempat lain. 100,000 ni kalau kita kira secara congok matematik mudah,
Sehari 5 waktu, sebulan 150 waktu. 10 bulan 1500 waktu. Setahun 1800 waktu. 10 tahun 18,000. 20 tahun 36,000. 40 tahun 72,000. Seakan-akan hampir 60 tahun dengan satu waktu sahaja di Mekah. Itu nilainya. Al-Hasanul Basri dan lain lagi menyebut sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi, apa-apa ibadat dikiaskan kepada 100,000. Sedekah 100,000. Baca Quran 100,000. Buat baik 100,000. Zikir 100,000. Maka ini peluang. Jadi peluang ni kalau kita biar berlalu pergi begitu saja, kita rugi. Umur kita nak 80 tahun, kita boleh buat haji sekali. Contoh, kita duduk 40 hari. 45 hari, letaklah 40 hari. 40 hari itu kita berada di sana dengan ibadat yang kita semayang, yang wajib campur, yang sunat banyak itu, kita telah menjadikan kehidupan kita lebih hebat daripada 80 tahun selain daripada Mekah tu. Nilainya. Sedekah baik, baca Quran baik dan lain-lain semua. Jadi peluang ni tak ada kampung kita, tak ada negeri kita, tak ada negara kita, yang ada di Mekah. Ini peluang kalau orang faham, dia akan guna dengan sebaik-baiknya. Poin yang kedua, saya katakan tajuk kita jangan lepas peluang. Poin yang kedua, tuan-tuan, kita ambil peluang. Apabila kita berada di Mekah, kita pastikan kita solat, di mana solat kita sentiasa berjemaah. Solat kita di awal waktu. Solat kita dimukaddimahkan dengan solat sunat dan diakhiri solat sunat rawatib. Sebagai contoh, kita solat dengan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, kampung kita, negeri kita, kerja yang kita hadapi, nak pergi masjid setiap waktu pun payah. Nak semayang berjemaah setiap waktu pun payah. Nak semayang awal-awal waktu pun payah. Nak semayang sunat secara konsisten setiap waktu, semayang rawatib payah. Semuanya itu dapat kita realisasikan ketika kita berada di Mekah. Jadi peluang ini akan mengangkat martabat kita. Kita jaga, dan kita ini kata Nabi, iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjidi fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok seorang tu sentiasa beradak kakinya ke masjid, saksilah dia ada iman. Saksikanlah dia ada iman. Jadi kita sendiri tengok kawan kita tengok kita, sama-sama tinggi. Ini peluang, jangan lepas peluang, rugi yang amat sangat. Jangan lepas peluang. Kita macam tadi disebut oleh sahibul fadilah Ustaz Malik, dihadiahkan satu naskah Quran. Tak apalah Quran tu ke, Quran lain ke, yang penting Quran. Apa kata kita punya tekad dan azam? Selama saya berada di Mekah, sekali saya khatam Quran. Selama berada di Madinah, sekali.
Ustaz minta maaf, Ustaz silap orang, saya bukan sekali. Okey, 2 kali. Mampu lagi 3 kali, tak ada masalah. Yang penting biar ada satu agenda dalam hidup kita, sebab pahalanya 100,000. Alangkah baiknya kita boleh ambil peluang seperti itu, dan jangan sekali-kali kita abaikan peluang seperti itu. Rugi kita. Jadi kita baca Quran, alhamdulillah, kita baca sejarah orang-orang soleh banyak. Baca Quran, dia baca, dia tengok. Bayangkan kadang-kadang kita baca li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayat ini betul-betul bila kita tengok Kaabah tu, cerita macam mana orang Quraisy menjadi kelaziman musafir musim panas dan musim sejuk. Allah anugerahkan kepada mereka itu dengan cukup makan, minum, dan Allah selamatkan daripada rasa takut. Maka sembahlah Tuhan rumah ni. Apa makna? Kaabah tu. Tuhan Kaabah, bukan Kaabah. Tuhan Kaabah. Kita tengok depan mata, kita baca ayat tu. Tuan-tuan bayangkan realnya suasana, realiti dan keadaan yang kita sedang tengok itu. Kita baca ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Kita teringat ayat ini diturun selepas daripada Hajjatul Wada mengikut satu pandangan, ataupun selepas daripada pembukaan kota Mekah, yang menggambarkan mereka berduyung-duyung datang memeluk Islam. Maka Allah suruh kita istighfar, tasbih, tahmid. Maka mulut kita tak lekang, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi poin yang kedua, jangan lepas peluang untuk baca Quran, tadabbur Quran, kalau boleh alangkah baiknya. Ketiga, jangan lepas peluang untuk kita tawaf, untuk kita umrah sebaiknya selepas haji, supaya matlamat utama haji itu kita selesai dengan baik. Jangan lepas peluang. Kat lain kita buatlah arca Kaabah, tawaf, tak dapat pahala. Itu sekadar latihan je lah. Tapi tawaf yang Allah sebut wal yatawafu bil baitil atiq, di situ kita rasa kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Jadi kita boleh buat ni peluang yang terbaik untuk kita. Jangan lepas peluang kita untuk berqiyamul lail dan bertahajud. Kalau boleh tahajud sentiasa, semayang, hajat, semayang, apa kita kena buat betul-betul tuan-tuan. Kerana di Makkahul Mukarramah ini kelebihannya cukup besar. Saya sebut tentang solat-solat sunat yang perlu kita lakukan. Kalau boleh buat dengan sebaik-baiknya. Kita semayang sunat banyak-banyak, pahalanya besar. Saya sebut satu persatu. Salat rawatib siapa boleh buat 10 kali, 10 rakaat setiap hari. Satu riwayat antara Ummu Habibah dan juga Abdullah bin Umar kata 12 kali Allah bina istana dalam syurga. Apa kata kita buat, kita lazimi. Ini peluang. Ini di Makkahul Mukarramah. Jangan lepas peluang macam itu. Jangan lepas peluang untuk kita solat orang mati. Dalam hidup kita di Malaysia ni, setakat yang saya tahu, walaupun dia tok imam, sembahyang orang mati jarang setiap waktu. Kita tanya, Ustaz jadi apa? Saya imam. Oh, kat mana masjid ni? Berapa tahun dah? Oi, saya 60 tahun dah. Jadi imam. Dah umur berapa? 75. Start jadi imam umur 15.
Kita tanya satu je soalan. Ustaz, sepanjang Ustaz jadi imam sebanyak 60 tahun tu, pernah ke tak Ustaz semayang orang mati di masjid Ustaz setiap waktu? Dia tetap. Paling banyak pun 3 kali masa Covid hari tu. Gitu ya. Tapi di Mekah ni kalau tak semayang satu waktu tu pelik. Mesti hampir setiap waktu, bukan seorang. Kadang-kadang tu semua lafaz jamak plural. As-salatu alal amwat. Jom semayang jenazah yang ramai. Jarang dia alal mayyit, alal mayyitati. Atas mayat lelaki, atas mayat perempuan. Seorang. Jom. Banyaknya gitulah. Kita duduk sana, kita dapat sembahyang orang mati setiap waktu. Dan di sini mengajar kita, kita juga akan duduk situ. Sembayanglah kamu sebelum kamu disolatkan. Nak tak nak kita kena mengaku. Ni peluang besar pahala. Kita sembayang, kita insafi. Mekah ni 1001 macam iktibar. Jangan lepas peluang. Kita tengok air Zam-Zam. Air Zam-Zam, kita nak minum air Zam-Zam. Minum sebanyak-banyaknya air Zam-Zam. Maksud saya, ambil peluang. Saya sebut dalam Taudih ni, kitab bab haji paling lengkap yang baru siap, yang kita baiki banyak, terbaru, baru siap. Banyak lagi kita baiki. Air Zam-Zam disebut Zam-Zamun lima syuribalah. Air Zam-Zam mengikut apa yang dia niat. Kita niat nak, tapi janganlah hak pelik-pelik. Biar hak yang bukan mustahil. Ya Allah, aku niat aku minum air Zam-Zam nak jadi raja. Tak payahlah. Hak pelik-pelik tu jangan. Ya Allah, aku niat murah rezeki aku. Ajak aku nak beli rumah satu dapat. Kesihatan aku nak sembuh. Kepahaman agama Allah terima. Boleh belaka. Ambil peluang. Ni peluang. Air Zam-Zam kat lain kita nak beli sebotol pun 100 lebih. Tu kalau ada. Kalau tak ada, sekarang kita pergi ke Mekah, kita boleh minum. Alhamdulillah. Minum air Zam-Zam. Minum niat. Niyatus syifa, niat sembuh penyakit, niat ilmu, niat diberi keberkatan, macam-macam niat kita boleh guna semasa kita minum air Zam-Zam tersebut. Ambil peluang. Apa lagi kita boleh buat? Jangan lepas peluang. Ketika kita berada di Mekah, nanti saya yakin pihak Az-Zuhar akan ajak menziarahi tempat-tempat. Mungkin Gua Hira, mungkin Gua Sur, mungkin tempat-tempat bersejarah, iaitu pergi tengok. Kita cuba riliskan macam mana sirah Nabawiyah itu. Masa tu baru kita rasa kerdilnya kita, lemahnya kita berbanding dengan zaman dahulu. Rasulullah SAW bawa Islam tu luar biasa. Baik, jangan lepas peluang. Musim masa haji, hak ni hak penting. Tuan-tuan nak pergi Mekah, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan balik Mekah. Di Mekah ataupun masa pergi Mekah ni ada 5 hari. Ada 5 hari paling penting, dan itulah puncak sebenar. Jangan kita duk semangat awal, lepas tu lain kita jadi lemah dah. Mangli. Kita terlupa antara hebat, terhebat dan keutamaan utama. Keutamaan utama adalah pada 8, 9, 10, 11, 12. Kalau nak buat nafasan ni 13. Hak ni paling penting. Dalam penting-penting, jangan lepas peluang pada hari Arafah. Hak ni hak puncak. Sebab kita dah ingat kita buat siang malang dah tu hebat, betul, tapi hak ni hak paling penting.
Pentingnya yang pertama kita masuk niat haji. Kalau kita buat haji tamattu' lah. Selepas daripada kita ni kita niat masuk buat haji. Hari ke-8 atau ke-7 atau ke-8 kita pergi ke Arafah. Bila sampai di Arafah, mungkin kita ada Tok Imam ni buat semayang tu bagus. Semayang malam bagus. Tapi tuan-tuan kena beki, kena beza waktu paling utama. Paling utama adalah selepas Zuhur sampai matahari gelincir, jatuh matahari tenggelam maghrib. Hari 9 Zulhijjah, itulah waktu, katakan pukul 1 masuk Zuhur, 1 ni pukul 2 sejam, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6. Katakan pukul 6 habis waktu. 5 jam. 5 jam ni termahal. Inilah waktu yang paling puncak. Hak ni 5 jam ni. Tentang kita bangun dah semalam sampai tak tidur malam, pagi gomor lagi bagus. Lepas Zuhur tidur. Allah, rugi sangat. 5 jam ni tuan-tuan kalau boleh pulung dengan sebenar-benarnya. Siapa tukang buatnya? Ni Rasulullah. Kalau baca sejarah Rasulullah, lepas pada dia khutbah, dia semayang, dia pergi dekat Jabal Rahmah, doa lama, doa Allah. Ini waktu. Kenapa? Waktu ini, ini saya kata, tuan-tuan sekalian, telah memenuhi 3 syarat utama. Orang lain tak akan dapat macam tuan-tuan dapat. 3 syarat utama. Syarat yang pertama, tuan-tuan berada pada hari 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Hari Arafah. Orang Malaysia pun ada hari Arafah, tak apa. Tapi tuan-tuan dapat satu hak ni. Syarat yang kedua, tuan-tuan berada di padang Arafah. Orang lain tak ada. Padang Arafah ni tuan-tuan, dia tak ada lebih apa pun, sama. Dia tanah halal. Tetapi dia lebih pada hari 9. Hak tu dia lebih. Hari macam sekarang, kita tahu Ustaz, jom dah kita mari awal Mekah ni, kita mari 25 Zulhijjah, Zulkaidah ni, 26 tu kita boleh buat tak? Kita duduk kupu di padang Arafah sehari semalam, kita pakai doa situ. Tak ada. Tak ada nilai tuan-tuan. Baik duk Mekah, baik duk tanah haram, tu tak ada apa, biasa je. Dia mulianya pada hari Arafah, hari 9 tu je. Hari Arafah, duduk di padang Arafah, tu paling mulia. Nombor 3, tuan-tuan juga ada kelebihan kerana tuan-tuan niat haji. Ada petugas dakwah haji, dia dapat 2. Dia dapat duduk di Arafah, dia dapat hari Arafah, tapi dia tak buat haji. Dia dapatlah pahala tolong orang. Tapi tuan-tuan 3 ni, tak semua orang dapat. Orang duduk Malaysia, duduk doa gini, dia dapat hari Arafah, tapi dia tak ada di padang Arafah. 3 ni tuan-tuan, kalau boleh angkat tangan doa. Hudayr bin Iyad rahimahullahu ta'ala doa betul-betul. Setahu saya, ustaz lagi banyak, haji lagi banyak, petugas ni lagi banyak. Setahu sepengalaman sikit saya dapati teramat banyak dan ramai orang yang doa pada hari itu Allah mustajab. Allah mustajab.
Ambil betul-betul, doa betul-betul. Masa itulah jangan lepas peluang betul-betul. Kadang-kadang kita tersilap, pagi tu berdoa sungguh, petang tu letih malah. Jadi orang panggil tak kena pada sasaran tempat tu. Not masa tu. Lepas mayang zuhur ataupun zuhur asar ataupun selepas mayang zuhur, masa tu sampai ke tu doa betul-betul. Doa, ya Allah. Dan jangan lepas peluang ikut apa yang Nabi ajar kat kita. Kerana itulah sebaik-baik taat, sebaik-baik ibadat. Apa benda? Nabi kata, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seafdal aku tu siapa? Rasulullah. Seafdal aku kata, dan juga nabi-nabi sebelum aku, kalimahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini malam Arafah pun boleh, pagi Arafah pun boleh, tengah hari Arafah pun boleh. Tapi moleknya daripada malam, daripada pagi hari itu siang. Bila sampai waktu yang lain, banyak doa pada Tuhan. Jadi kita himpun kebaikan demi kebaikan. Hak ni paling afdal. Zikrullah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir. Ini jangan lepas peluang. Kita lepas peluang, kita rugi. Ambillah peluang di Arafah itu ketika kita buat haji, di padang Arafah pula, masa yang utamanya selepas zuhur. Belum tu doa lah, tapi hak ni utama lepas zuhur. Doa tuan-tuan, rintih. Hari itu Nabi bersabda. Nabi kata, tidak ada hari yang paling iblis dan syaitan merasa terpukul, hina dina lebih daripada 2 hari. Tidak ada iblis, syaitan merasa hina dina lebih daripada 2 hari. Apa itu hari itu? Pertama, hari itu ialah hari ketika berlakunya perang Badar. Masa tu iblis terpukul. Dia bagi tahu kepada golongan kafir semua, dia merupakan dirinya dengan seperti Surakah bin Malik al-Ju'shum. Dia kata apa? Dia kata, la ghaliba lakumul yaum, kamu tak akan dikalahkan pada hari ini. Tapi bila dia tengok malaikat turun, dia orang pertama pucat lesi, lari, dipegang oleh orang, cekak leher dia. Kenapa kamu lari? Kata dia, inni ara ma la tarau, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku nampak apa yang kamu tak nampak. Aku takut pada Tuhan Allah, Tuhan sekalian alam. Satu. Dan hari kedua yang paling dia rasa hina ialah hari Arafah. Seolah-olah usaha dia menyesatkan manusia, menjadikan manusia bergelumang dalam gaung kemaksiatan, dengan sebab kawan ni angkat tangan mohon ampun, Allah ampunkan dosa. Apa kata Nabi?
Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, mereka tu siapa? Orang jemaah haji ni siapa mereka ni? Mereka itu adalah ja'uni syu'shan ghubra. Dia datang kepadaku dalam keadaan kusuk masai, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan berihram mengharapkan kamu. Maka Allah kata kepada para malaikat semua, ya malaikati ishhadu fa inni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, kamu jadi saksi, aku apung habis dosa mereka. Sebab itu mereka kata, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yauma waladathu ummuh. Barang siapa pergi ke Mekah buat haji, dia tak melakukan perkara-perkara yang keji, yang fasik, dia pulang macam baru lahir oleh ibu dia, kelahiran semula. Jom kita ambil peluang ketika kita pergi ke Mekah, jangan lepaskan peluang. Itulah tajuk yang saya nak sampaikannya. Termasuklah kita banyak doa. Saya sebut dalam buku inilah doaku. Bacalah doa, bawa baca doa, doa semua sekali. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Di samping kita baca doa, inilah doaku sebagaimana saya kata, kalau boleh kita juga bawa sikit bekalan, jamu sahabat-sahabat, sedekah seadanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, panjang umur kita, beri kesihatan kita, beri keampunan, layak kita mendapat haji mabrur. Haji mabrur ini disebut wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Dan akhir kalam, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pembukaan kursus haji perdana Az-Zuha ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat semuanya sebagai bekalan tambahan ibadat haji yang akan kita langsungkannya. Siru ala barakatillah, wafaqakumullah, wasaddada khutakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura. Allahumma ja'al umratana umratan mabrurah. Allahumma ja'al ziyaratana ziyaratan mabrurah, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa amalana amalan maqbula, wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbal Alamin. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.